Jumpa satu pot nasi lemak beras basmati. Ni area bas stand Masjid Tanah, belakang bas stand. Kedai dia tak ada orang tau. Korang harus support. Ramai cakap sedap. Taxi bas stand Masjid Tanah. Ni dia tu. Nasi lemak harimau mengaum. Dahsyat Syapale. Nasi lemak beras basmati geng. Nama kedai dia mahal tu. Nasi lemak harimau mengaum. Ni kopi Vietnam tau, RM6. Yang ni RM10. Nasi dia berderai. Ada orang dia suka nasi berderai. Ada orang dia suka nasi yang penyek-penyek. Bagi aku, untuk akulah, aku suka nasi yang berderai macam ni. Pasal apa? Kita memudahkan kita untuk kita makan. Lagi tu kacang dengan ikan bilis dia tak asingkan, dia sekalikan. Ni. Kacang dengan ikan bilis ni dia tak asingkan. Yang ada penyakit gaut, minta dia asingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah. Nasi lemak dia wangi, lembut, cukup santan, memang rasa berlemak. Kenapa korang tak datang sini? Kedai ni sedap oi. Nasi lemak dia. Dia pakai beras basmati tau. Jarang-jarang terjumpa tau. Sekali lagi. Nasi lemak dia ni tak terlalu basah dan tak terlalu kering. Ayam goreng berempah dia ni rangup di raweh. Juicy di dalam. Tapi face satu lah. Nasi lemak kena ada kangkung. Betul nasi lemak orang Melaka. Dia pakai telur mata. Kuning dia masak sikit. Dia bukan jenis kuning yang kadang-kadang orang suka kuning yang setengah masak. Jarang kita jumpa nasi lemak orang letak papadum. Jarang kita jumpa orang letak papadum dalam nasi lemak. 6.5/5. Recommend sedap. Harga berpatutan dan portion puas hati. RM10 bagi aku puas hati. Cuma kacang dengan ikan bilis owner kena asingkan. Kopi Vietnam RM6. Rasa kopi dia, rasa creamy tapi terlalu heavy lah kopi dia. Bagi yang tak minat kopi, tak payah cubalah. Sebab kopi dia terlalu heavy. Alhamdulillah.